Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah ditugaskan untuk membina sebuah gadget perkhemahan iaitu meja makan berukuran 4 kaki yang dilengkapi dengan kerusi di bahagian tepi. Gadget ini dibina menggunakan kayu berukuran 8, 6, 4 dan 2 kaki serta diikat menggunakan 5 jenis ikatan. Yang pertama, simpul manuk. Yang kedua, simpul balak. Yang ketiga, ikatan silang tungku. Yang keempat, ikatan seraya. Dan akhir sekali, ikatan lilit kacang. Ianya bagi memastikan binaan kekal kukuh, stabil dan selamat digunakan. Langkah pertama, membina rangka utama meja. Pertama sekali, kami membina rangka utama meja. Kami menggunakan 4 batang kayu berukuran 8 kaki sebagai kaki utama meja. Keempat-empat batang kayu disusun dengan kemas dan diikat menggunakan simpul manuk, diikuti ikatan silang tungku. Sebelum diakhiri semula dengan simpul manuk, bahagian atas kaki meja diperkukuhkan menggunakan ikatan silang bagi menghasilkan struktur yang kukuh dan seimbang. Seterusnya, kami memasang 4 batang kayu berukuran 6 kaki sebagai palang penyambung di bahagian bawah meja. Penyambung tersebut diikat menggunakan simpul balak, ikatan seraya dan diakhiri dengan simpul manuk. Setiap ikatan diketatkan bagi memastikan rangka utama tidak bergoyang serta mampu menampung beban dengan baik. Langkah kedua, membina permukaan meja. Selepas rangka utama siap dibina, kami meneruskan pembinaan permukaan meja. 2 batang kayu dipasang secara melintang sebagai penyokong utama permukaan meja menggunakan simpul balak dan ikatan seraya. Kemudian, beberapa batang kayu berukuran 4 kaki disusun rapat di atas penyokong tersebut sehingga membentuk permukaan meja yang rata dan kukuh. Setiap hujung kayu dikemaskan menggunakan simpul manuk serta lilit kacang bagi mengelakkan kayu bergerak atau tertanggal. Akhir sekali, kami memastikan permukaan meja berada dalam keadaan rata, seimbang dan selamat digunakan. Langkah ketiga, membina kerusi gadget. Seterusnya, kami membina kerusi yang disambungkan pada bahagian tepi meja sebagai nilai tambah kepada gadget ini. Semua sambungan diikat menggunakan simpul balak, ikatan seraya dan simpul manuk supaya struktur lebih kukuh. Beberapa batang kayu berukuran 6 kaki dipasang sebagai tempat duduk dan diikat menggunakan simpul manuk serta dililit kacang pada 3 bahagian. Bagi meningkatkan kestabilan kerusi, kami turut memasang 2 batang kayu berukuran 2 kaki sebagai pengukuh. Semua ikatan diperiksa dan diketatkan bagi memastikan kerusi stabil, kukuh dan selamat digunakan. Antara kelebihan gadget ini ialah
Pertama, kukuh dan stabil kerana menggunakan gabungan ikatan yang betul. Yang kedua, mampu menapung beban dengan selamat. Ketiga, mempunyai meja makan dan kerusi dalam satu binaan yang menjimatkan ruang. Keempat, sesuai digunakan ketika aktiviti memasak, menjamu selera dan mesyuarat kecil semasa perkhemahan. Akhir sekali, mudah dibina menggunakan bahan yang terdapat di kawasan perkhemahan. Sebagai penutup, kami telah memastikan setiap sempulan dan ikatan berada dalam keadaan kemas, kukuh dan selamat sebelum gadget ini digunakan. Sekian, terima kasih.